Mungkin naik ke Indonesia kan? Dah, Ada kamu lain. ada kamu. Dari sana ayah ya. Ayah mau apa juga? Kelompok dua apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وزدنا فهما اللهم زدنا علما وزدنا فهما yang dimuliakan bahkan penting lelaki kita pada hari ini iaitu Muhammad Rizal ya. Nur Rizman. Nur Rizman ya. Nur Rizman bin Muhammad Hashim bin Nur Hashim ya. Dan juga bakal nanti perempuan iaitu Fitri Yendi ya. Saksi kita pada hari ini iaitu Ustaz Muhammad bin Daud ya, dan juga sahabat saya ini iaitu Ustaz Nur Lukman ya, iaitu pegawai perwakilan lah ini. Ini juga bagaimana boleh ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada sebentar lagi kita akan mengadakan majlis akad nikah insyaAllah, di mana ayah kepada pengantin perempuan iaitu Muhammad Rizal ya. Muhammad Rizal ya. Dan sekarang ni berada di jalan Kampung ya. Kampung Ipoh ya. Kampuah. Kampuang. Kampuang Puah. Di Selayar ya. Iaitu saudara lelaki kandungnya, pelakon berwakilnya, berwakil walinya kepada saya ya, melalui wakilkah daripada Kementerian Agama Republik Indonesia ya. InsyaAllah kita akan jalankan upacara akad nikah insyaAllah ya. Jadi sebelum kita mulakan upacara akad nikah ya, seperti biasalah kita berangkat kepada tanya. Ikut Ustaz. Ikut saya. Kadang-kadang tawan kita kena tanya sikit lah.
bersama-sama memperbaharui syahadat kita ya. Dan juga istighfar untuk syahadat kita. Mudah-mudahan majlis akad nikah kita ni direstui dan juga berkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna Allah ta'ala ahalana nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa aw'ada alaihi fa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudari sidang hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang berbahagia ini kita bersama-sama meraihkan majlis perkahwinan di antara Encik Nur Rizman bin Nur Hashim dengan pasangannya iaitu Fitri Yanti. Sidang hadirin sekalian, perkahwinan adalah suatu sunnah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sesungguhnya peraturan hidup yang dibawa oleh Islam akan melahirkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Kesempurnaan syariat Islam ini akan membentuk kehidupan yang baik. Oleh demikian, jadikanlah Islam sebagai panduan dan peraturan kepada diri dan keluarga kita dan melahirkan sebuah rumah tangga yang teredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa ia menciptakan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup mesra dengannya dan dijadikan di antara kamu berkasih sayang dan juga berbelas kasih. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Saudara yang dihormati, dalam melahirkan keluarga yang bahagia dan soleh yang diredai oleh Allah, kita hendaklah membentuk semua urusan rumah tangga berdasarkan hukum-hukum Allah dan juga Rasulullah. Adalah menjadi tanggungjawab kepada suami dan juga isteri menunaikan hak masing-masing. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul mar'ati 'ala az-zawj an yut'imaha idza at'am wa yaksuha idza iktasa wa la yadribul wajh wa la yuqabbihu wa la yahjuru illa fi bait." Tanggungjawab suami terhadap isteri iaitu hendaklah suami memberi makan isteri sebagaimana dia makan, memberi pakaian isteri sebagaimana dia berpakaian, dan jangan memukul mukanya ataupun mengejek-ngejeknya dan juga menghinanya. Dan juga jangan mengasingkan diri darinya kecuali di dalam rumah. Sebagai ketua dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin, pelindung serta bertanggungjawab menentukan arah dan juga matlamat keluarga. Manakala isteri pula bertanggungjawab bersama-sama membantu suami memelihara keharmonian rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sabdanya yang bermaksud tanggungjawab isteri terhadap suami iaitu tidak meninggalkan tempat tidur suami,
redha dengan apa yang mampu diberi oleh suami, mentaati suami, tidak keluar rumah tanpa izin daripada suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Setelah mendirikan perkongsian hidup, peliharalah perkongsian itu sebaik-baiknya dan janganlah berpisah ataupun bercerai dengan sebab-sebab yang kecil. Hendaklah kedua-dua belah pihak suami isteri sentiasa berwaspada dan hati-hati menjaga rukun-rukun perkongsian hidup. Hendaklah sentiasa bertimbang rasa bertolak ansur supaya tali perkongsian hidup akan kekal abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tadi ya. Encik Nur Rizman ya, antara bawah yang kita cakap walaupun itu sunat ya, tapi ini sebagai satu peringatan semula kepada kita untuk kita sebagai satu panduan lah untuk kita jadikan sebagai pegangan insyaAllah ya. Okay, insyaAllah kita akan mulakan. Nak salam ke tidak? Salam. Salam ya. Apa dia? Yang ni Sanwali kan? Adik-adik ya? Abang ya? Saudara laki-laki kandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi fa imsakun bil huruf aw tasrihun bi ihsan. Nur Rizman, Ya, saya. saya nikahkan dan saya kahwinkan akan engkau dengan Fitri Yanti yang wali saudara kandungnya telah berwakilkan aku dengan mas kahwinnya sebanyak RM100 tunai. Aku terima nikah dengan Fitri Yanti dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Sahih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma alif baina hazainal urusaini kama alafta baina abawayhima. Allahumma tawwil umurna umran nafi'a wa sahih ajsalihuma. وغزر رزقهما رزقا حلالا واجعل ذريتهما ذرية طيبة. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin dalam kebajikan setiap waktu, hubungilah kedua-duanya dengan kasih sayang, mesra dan juga bertimbang rasa yang berkekalan. Bimbingilah kedua-duanya dari jalan keuntungan dan jalan takwa kepadamu ya Allah. Anugerahilah kedua-duanya dengan anak-anak yang soleh juga dan anak-anak yang salihah yang berbakti kepada agama, bangsa dan juga negara. Kurniakanlah taufik dan hidayah kepada kami sekalian ya Allah, supaya dapatlah kami sekalian menjadi golongan hamba yang diredai olehmu di dunia dan juga di akhirat. Murahkanlah rezeki kami dan mewahkanlah pendapatan kami dengan rahmatmu yang luas ke atas tiap-tiap kejadian ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillah. Saya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya, Fitri Yanti, selama 4 bulan, hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah
dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka ketika itu bertalaklah ia tertalaklah ia dengan cara talak hul. Hul ni ialah talak cara tebus talak. Cara tebus talak maknanya dia melalui mahkamah, dia bayar ke mahkamah, dia bayar RM1, maka tertalak dengan cara talak mahkamah lah sebenarnya. Faham ya? Satu lagi. Satu-satu dulu.